perasan tak, kadang-kadang bila ada berita besar macam pengumuman CPI, market kadang-kadang tak ikut logik sangat. Kenapa? Jom aku tunjuk korang kenapa. Actually, market ni banyak gerak sebab emosi. Kita panggil dia fear and greed. Contohnya bila data lagi teruk daripada jangkaan, orang akan terus panik dan market akan menjunam. Tapi bila data lagi baik pada jangkaan, orang apa lagi? Terus FOMO weh. Market terus melambung naik. Tapi corak emosi ni memang kita selalu nampak. Sebab tu, faham sentimen market ni kadang-kadang lagi penting daripada ikut je orang lain buat tu. Contohnya macam fear and greed index. Benda ni sangat membantu kalau kita nak baca emosi market tu. Contohnya macam indeks tinggi, mungkin market tengah overbought. Tapi kalau indeks rendah pula, mungkin ni peluang terbaik untuk beli. So kalau korang nak trade dengan lebih bijak masa ada news-news besar ni, memang korang kena ada tools untuk buat keputusan yang lebih tenang dan yakin. Macam aku guna FBS. Dalam FBS dia ada AI assistant yang bagi analisis market dan idea-idea trade. Memang straight daripada phone je. Dan korang boleh start guna akaun sebenar bermula dengan RM50 je, ataupun korang boleh try dulu guna akaun demo. Ingat, masa news release tu, orang jangan main hentam je. So guys, trade dengan bijak menggunakan FBS sekarang.